صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل خلق وكتب ويكتب عبد الآبدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا أبواب ربي يسر ولا تعسر ولا تنسى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخرج نزلهم واجعل لهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلنا. اللهم يا الله افتح قلوبنا في طلب ورزقنا الاخلاص وعملا بما نشاء حتى تاتينا اليقين يا ارحم الراحمين ونحن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلام على المرسلين والحمد لله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengok pada malam ni sama-sama sebagai lambang untuk kita mencapai satu rahsia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripadanya setelah mana kita sudah tangguhnya beberapa lama, iaitu bulan lalu. Jadi kesimpulan bulan lalu iaitu bulan yang keempat Hijriah, iaitunya Rabiul Akhir. Betul? Maka kitab sini adalah kitab Tuhan yang Maha segala-galanya. Jadi sehingganya kita susun semalam bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sehingganya Jamadil Awal. 5 tu. Jadi Muharram kita ulangkan sedikit sebab tetamu kita daripada jauh, supaya nampak gambaran dia. Jadi daripada Batu Karang. Daripada Tanjung Karang, daripada ke Batu Karang. Jadi istilah kepadanya umpamanya Muharram, maksudnya wari, berjalan hidup kita tu, Isra' Mi'raj. Makna kata wari itu juga berkait dengan segala ketuhan. Maksudnya bukan segalanya, iaitu kitab Tuhan yang Maha Segala. Itu maksud dia tu. Wari pun ya sama juga begitu. Mana daripada segala-gala hanya Tuhan satu. Satu. Yang kedua Muharram. Yang pertama Muharram. Yang keduanya iaitu Safar adalah berkenaan dengan pemutus karma. Sudah lalu kita bahas habis malam. Habis malam. Hadiah iaitu si pemutus karma habis malam. Itu pun cara laju tulisan. Tak apa. Kemudian yang ketiga dalam kurun yang ke-15, tahun yang ketiga, bulan yang ketiga, iaitu kena kepada Rabiul Awal. Berlakunya peristiwaan Mandaki Ansukah. Dan dikaitkan dengan 3, iaitu burung lahir kucing, manusia sebesar biji sawi, buah kesayangan, maksudnya buah sayang. 3. Kemudian juga masuk bulan yang keempat Rabiul Akhir, berdasar kepada yang kita bahas malam ini sebagai pembuka tajuk dia. 5. Mananya yang pertama, tapi kitab ini kitab yang kena berkait.
berdasar kepada bulan Rabiul Akhir, iaitu kitab Tuhan yang maha segala-galanya. Kitab Tuhan maha segala-galanya. Daripada maha segalanya bagi 5. Bagi 5. Asalnya 14 ni, tapi ambil daripada 14 jadikan 5. Asalnya 99 jadi 14. 14 jadikan 5. Supaya ulasan tu jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat, hakikat Allah. Mendalamkan dalam bahasan tu. Tapi hakikatnya bahasan semua itu daripada 99 sifat ataupun 99 nama Tuhan kita. Bayang situ dulu. Maknanya yang pertama daripada maha segalanya, iaitu kena kepada Allah maha baik. Itu satulah. Satu. Yang pertama, Allah maha baik. Yang kedua, maha memimpin. Dua orang maha tu. Dan yang ketiga, maha memberi. Boleh? 3. Yang keempat, maha agung. Di agung itu kita bertukar sedikit, kita letak maha kuasa. Tapi kalau letak maha agung pun boleh, tapi kita kena bahas sampai ke makna kuasa lah. Faham apa dia? Tapi takut susah nak nampak maha agung tu. Jadi kita letak maha kuasa dulu. Bila kuasa, kita balik ke Tuhan yang maha agung juga. Nampak gambaran dia? Tak apalah situ tu. Kemudian yang keempat, yang kelima, maha mengawasi. Mahanya mana segala-gala 5 tadi daripada 14 daripada 99. Daripada 99 rahsia yang nama Allah Tuhan yang satu. Ingat dah. Yang tu yang kita nak balik dah. Sebab nama Tuhan sebenarnya hakikat 100. Ada kitab-kitab yang lainnya 100. Ada kata 400 namanya. Itu wallahu a'lam selebihnya. Kita berkaitan 99 yang berkait berdasar kepada dituliskan 99. Maka 99 tadi nak daripada 99 nak pergi kepada nama yang satu yang Allah rahsiakan. Jadi daripada 99 tu kurangkan, buat kesimpulan daripada 99 apa dia? 14. Tetapi daripada 99 tadi daripada 100. Faham? Daripada 100 kurangkan 1 rahsia 99 jadinya. Daripada 99 tadi itu jadikan 14. 14 tadinya jadikan 5. Itu 5 yang kita letakkan maha segala-galanya tadi itu. Boleh? Maka daripada 5 tadi itu, 1 maha memberi, yang bukan maha baik yang pertama. Yang kedua maha memimpin, yang ketiga maha memberi, yang keempat maha kuasa, yang kelima maha mengawasi. Jadi 5 tadi maha. Yang pertama adalah syariat. Maha yang kedua adalah tarekat. Maha yang ketiga adalah hakikat. Maha yang keempat adalah makrifat. Maha yang kelima adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itu nak gambaran situ tu. Boleh? 5 maha situ. 5 maha situ. Nampak gambaran ya? Ni baik. Daripada 5 tadi itu, sebenarnya kitab itu kita baca pada bulan mana? Bulan Rabiul Akhir, tapi tak sempat baca. Kita lebih kepada karma masuknya. Jadi faham apa dia tu? Daripada karma berkait dengan mendaki asukah. Mendaki asukah itu lebih kepada makhluk, maka cerita dia tak panjang. Tetapi dalam hidup tu panjang, tapi tulisan tak panjang. Maka diulaskan mendaki asukah dalam hidup kita. Sebab mendaki asukah dah mati, maka tinggal bekas-bekas yang siapa yang mengikut, maka dalam kehidupan akan bawa. Kalau siapa tak dapat keluarkan perkara tersebut. Nampak faham maksud dia? Situ tu. Daripada 5 tadi tu, daripada 5 syariat, tarekat, hakikat, makrifat, hakikat Allah Subhanahu wa taala tadi, nak kembali kepada 5 tadi, nak 4 dulu. Daripada 4 nak 3, daripada 3 nak 2, daripada 2 nak 1. Maka kita mula dengan syariat. Boleh faham dia? Tinggal syariat tak boleh, tinggal tarekat tak boleh, tinggal hakikat tak boleh, tinggal makrifat juga pun tak boleh, tinggalnya hakikat Allah pun sama tak boleh. Sebab hakikat tu nak pergi ke nama Tuhan satu lagi tu.
Yang kelima tu nak capai yang tu. Tapi siapa yang capai dapat menghadapi dengan Allah satu hari nanti di akhirat kelak nanti, maka dapat hakikat rahsia yang Allah bagi. Nak tahu kata nikmat tak nikmat, sedap tak sedap, di situ capai. Hidup belum. Boleh? Mati nanti. Mati itulah sebenarnya hidup. Hidup sekarang umpama mati. Sebab tipu sajanya. Boleh? Baik. Kemudian daripada situ masuk bulan yang ke-5. Apa dia bulan yang ke-5? Jamadi awal. Apa yang kita bahas? Belum lagi, tetapi sebagai bunga-bunga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kiamat. Pintu kiamat bukan kiamat lagi. Pintu kiamat. Nampak gambaran dia? Baik, kemudiannya tu bulan yang ke-5. Bulan yang ke-4 berkenaan dengan apa? Rabiul Akhir. Ingat, Rabiul Akhir ni tanda. Ni bawa hidup nah. Ujung Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir dulu berapa hari? 30 ke 29? 30. Baik. Hari terakhir yang ke-30 Rabiul Akhir, Allah diperlihatkan. Nanti selepas ni akan lihat. Waktunya sebelum asar, hampir ke asar. Tak ada suruh percaya. Masing-masing rasa dan masing-masing pilih tengok dengan diri sendiri. Allah diperlihatkan. Faham gambaran dia? Diperlihatkan. Apa Allah diperlihatkan? Selepas Allah diperlihatkan, justru tadi kita nak ibarat kepada kena ambil tahu benar-benar apa Allah diperlihatkan. Itu guna kalimah justru. Faham apa dia? Tak guna kalimah lalu. Lalu tu tak berat seperti kalimah justru. Umpama kita dah sakit, lepas tu buat apa? Sakit, duduk saja. Mana tak kait dengan justru. Justru tu kita ambil berat. Kita sakit batin, justru cari merawatan batin. Kalau zahir, merawatan zahir. Itu kalimah nak ibarat, tak nak kalimah lalu, tapi nak justru. Kalau dah sakit macam mana? Duduk diam saja, tak jadi. Faham? Maksudnya dunia sekarang huru hara justru apa nak buat? Duduk saja begitu. Jadi, perkataan tu kita akan bahas. Boleh faham? Kita akan bahas. Nampak gambaran ni? Allah diperlihatkan bagaimana? Lambangan. Ingat ni kena pergi tafsir pada bulan Rabiul Akhir, hari yang ke-30, petang sebelum asar sehingganya asar. Allah diperlihatkan sebagai perlihat untuk kita justru. Ambil berat. Mananya? Kisah. Ingat ni tanda dia. Sebab tu kita tak sempat nak bahas. Tak apa, kita akan berkait dengan hidupan. Kita tafsir dengan kehidupan. Sebab benda tu akan berlaku. Dan sedang berlaku. Bab pintu azab kita tak perlu cakap lagi dah. Dah cakap pada awal dah. Kalau cakap balik pun jadi sedih. Dah bagi peringatan dah sampai dah. Tak nak juga. Tengok gempa akan tiba. Sedang tiba, banjir dah mula. Kebakaran dah mula. Angin dah mula. Maka tak sedar juga lagi. Tunggu lagi besar. Itu dia jawapan dia. Ini bukan cakap cerita main-main. Hanya perantaraan mengingatkan saja. Nak percaya tak nak percaya, itu urusan masing-masing. Yang penting saya dah lepas amanah. Cukup. Buat gambaran dia. Boleh. Baik. Apa bayangan Allah diperlihatkan? Rupa zahir, bukan mimpi. Hijab terbuka. Faham apa dia? Wallahu a'lam. Tengok. Maha kuasa Allah yang maha mengetahui. Satu orang, iaitu jiwa pemutus karma. Gambaran situ dengan senjatanya. Di depannya, guna senjata. Di depannya, umpama depan tadi tu kawasan dulu. Padang pasir umpama zaman Nabi Ibrahim. Faham zaman Nabi Ibrahim? Kaabah pun belum ada lagi sebelum tu lah. Sebelum dia nak bina. Maka lapang. Maka pada ketika itu ada seorang, iaitu jiwa pemutus karma, diri di depan. Faham? Umpama padang pasir itu tempat lapang, kemudian jiwa pemutus karma itu duduk di atas tempat yang tinggi sedikit sebagai mimbar. Sebagai tempat yang tinggi sedikit. Boleh faham? Itu gambaran dulu. Selepas tu, di depan jiwa pemutus karma tadi itu, si pemutus karma tadi, apa dianya? Ada ramai.
jenis dan puak dan keadaan. Kalau umpama ke, kalau nurse ke, ada macam, ada sakit tu, ada sakit ni, ada sakit tu, ada sakit. Tapi semua itu kadang-kadang dengan nurse dia buat tak tahu, kadang-kadang buat tahu, kadang-kadang buat main-main. Umpama macam tu, nurse cakap dah makan ubat, makan je, buat tak tahu. Macam tu keadaan ni. Umpama dah dia bagi tahu dah, pintu azab dah buka, buat tak tahu. Tak apa, silakan. Hadapi dengan makhluk mendaki asukah, tak apa, ya betul-betul tak betul, tak apa, tak ada suruh percaya, masing-masing. Nampak gambaran dia? Dalam masing-masing keadaan, laki dan perempuan, semua jenis ada. Kemudian di belakang pemutus karma tu dah lepas, ada bahagiannya lepas. Maknanya dah selamat. Ingat dah selamat. Dan ke arah masjid, bukan dia tuju ke masjid dah, maksudnya kiblat yang betul. Kena benar-benar faham tu. Bukan orang pergi masjid, bukan pergi masjid pun mengarut ada ke zaman. Pergi masjid batin tak betul pun ada ke zaman. Duduk di masjid berbangga dengan masjid pun tak pernah juga hakikat begitu. Hakikatnya kita ni kena masjid, hakikat kita ni kenanya kiblat yang betul, bukan masjid tu betul. Ya, masjid tu sudah betul, tapi kita adakah betul pergi masjid? Iyalah, betul tak betul macam mana masuk ke pintu lalu ke tangga? Ya, betul-betul dah. Tapi duduk dalam masjid tu apa yang kita rasa? Adakah kita tenggelam ke dalam masjid? Diri kita ada umpama ke masjid? Nampak gambaran dia? Boleh. Itu yang kita akan menghadapi. Dan apa yang kita nak menghadapinya? Di ramai-ramai yang menyakit. Mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin si mengikut kita, mungkin orang yang dekat dengan kita, mungkin orang kawasan tersebut. Kalau si tadi itu adalah pemutus karma, maka dia umpamanya orang yang ikut dia, mungkin orang buat tak tahu. Tak apalah, tunggu dulu. Umpama perhati dalam grup. Bila perhati dalam grup, ada hak betul-betul mengaji, ada betul-betul duduk dalam grup saja. Faham maksud dia? Tunggu tanda akhir-akhir. Ingat, ajal tiba tanpa masa. Tu kata kata bai'ah keadaan tu. Sebab tu kata bai'ah dengan kerana masyhur tu. Takdirkan masyhur satu hari baru ikut. Tak buat apa dah, ikut dengan kerana lain. Ada dua kerana, maka ilat dia salah. Boleh faham apa dia? Maka benar-benar saya wasiatkan semalam, pesan kau ingat, jangan kerana masyhur. Kalau satu hari fardu takdir saya masyhur, umpama lah, tapi tak masyhurnya. Faham apa dia? Kita orang tak kenal, nak masyhur di mana? Boleh faham apa dia? Satu hari nanti, jangan kerana masyhur. Maka mula daripada kosong. Jangan tiba-tiba naik 100 terus. Boleh ke? Umpama start kereta terus pijak 100. Siapa pernah buat? Tak bolehnya. Maka mula daripada kosong tu. Dia akan kemas. Apabila kemas, marilah apa kanan ni kiri, pengalaman dia tu dah boleh kawal dah kereta. Dia. Lepas tu, yang duduk dalam grup, yang duduk dalam keadaan tu, tunggu bila masa masyhur, nak kenal. Macam nak kenal dengan orang yang masyhur tu, kata, Amar dulu mengaji juga, Amar dulu murid juga. Yang mulai tu. Faham apa dia ni? Ni bukan kita kata orang luar. Kita kata kita. Kalau ada benda tu, tepi. Ini benda bukan main-main. Sebab dah Allah diperlihatkan. Bila Allah diperlihatkan, justru lalu terus cepat merawat. Jangan tunggu bulan depan nak taubat. Jangan tunggu tahun depan kita nak mengaji. Jangan tunggu bab. Ini itu gambaran dia tu. Ini sebab apa dia? Selepas pada tu jalan kitanya bulan yang keempat Rabiul Akhir, maka masuk yang kelima kiamat dah lah. Faham maksud dia? Allah buka pintu kiamat. Bila buka pintu kiamat, bermakna siapa yang jalan ikut Maha Kuasa, syurga. Dia nak masuk bulan yang kelima. Kalau siapa yang ikut jalan selainnya, Allah kuasa, yang rasa dianya kuasa, neraka. Itu susunan dia. Sebab itu bulan yang kelima, Jamadil Awal adalah bulan yang menentu.
Muharram bulan bentuk, Safar bulan zahir, Rabiul Awal bulan benar, Rabiul Akhir bulan berjalan. Maka berjalan 5 maha. Dengan tu. Selepas berjalan nak pergi mana kita ni? Nak pergi cari hak Maha Agung, cari kunci ke rumah Allah semalam kita bahas. Ingat tak yang keempat? Tapi kita tukar dulu, kita ambil Maha Kuasa. Sebab Allah yang Maha Kuasa, maka barulah kita tolak aku ke aku. Puan tersebut tadi. Aku ke aku, kita tolak. Nampak gambaran ya? Boleh. Maka malam ni kita cuba mendalamkan dalam keadaan. Boleh faham nah? Itu dia. Maka ingat tu. Umpama ibarat kepada kalau jiwa pemutus karma dia bercakap, maka setengah orang duk baring. Depan-depan tadi tu. Tempat padang yang lapang, ramai orang tu. Hak lepas, hak betul-betul ambil tahu dah lepas. Faham? Yang tak lepas lagi tu setengah duk baring. Umpama bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi suara azan. Biarlah. Umpama menyeru oleh kembali kepada Allah. Si pemutus karma tadi. Tapi setengah tidur. Ni umpama. Faham? Selepas tengah orang jalan buat hal dia. Setengah orang duduk minum kopi. Setengah orangnya buat kerja dunia. Setengah orang yo kau tu. Hak jenis tu tak lepas dah. Hak tak pergi tu lepas. Duduk di belakang, maksudnya dah pergi ke depan jiwa pemutus karma. Maka tinggal jiwa pemutus karma untuk selesaikan yang depan dia. Ini bukan benda main-main. Dia faham maksud dia? Habis situ. Baik, kita masuk kitab. Yang dah 5 bulan tu kita bahas, maka kita tunggu apa pintu kiamat. Ingat? Boleh faham? Maksudnya seperti mana kita bahas dulu, ingat. Walaupun duduk di depan jiwa pemutus karma, jangan rasa dah lepas. Daripada dulu mengingatkan. Dah masuk pintu syariat, maksudnya pintu Ar-Rahman, pintu Ar-Rahim, pintu hakikat, pintu makrifat, jangan rasa selamat. Jangan rasa. Sebab apa dia? Yang dah lepas di belakang jiwa pemutus karma, dah ke depan dah. Pemutus karma kata kau pergi dulu, teruskan. Tunggu sana. Umpama ayah, kan yang dah mati duduk di taman syurga, belum masuk syurga sebab ayah belum mati. Maka tunggu ayah mati, ayah masuk syurga, baru ikut aku. Itu kaedah yang sama. Pergi dulu. Tapi pergi tadi tu ke arah kiblat yang betul, umpama masjid. Umpama hakikat masjid tadi di seginya kiblat tu betul, zahir dan batin. Bukan pergi masjid saja, bukan. Nampak gambaran dia tu? Tu istilah dia. Baik. Maka kita cari, kita adakah ada di depan tu lagi? Adakah kita duduk depan yang masih buat tak tahu, buat dengan alat sah hitam, banyak korena, banyak hujah. Tengok. Sebab daripada dulu-dulu kita bahas, ingat tak? Aku rasa dulu aku hidup. Ingat tak dulu? Ingat belum? Lupa pula dah. Tu. Tak ingat saya tak apa, ingat tulis tu. Bukan suruh ingat saya. Tulis sikit sebagai nak berkait, tulis saja 3 perkataan. Baik. Dulu aku rasa, tulis saja, tulis. Tajuk dia. Tentang kehidupan semua manusia. Itu tajuk dia. Tentang kehidupan semua manusia. Itu tajuk ni. Tentang kehidupan semua manusia. Maka umpama tadi di depan jiwa pemutus karma, semua kehidupan manusia. Bunyi suara panggil, menyeru kembali kepada Allah, taubat, minum kopi, buat baring, buat tidur, buat tak tahu, buat pejam-pejam mata, buat tak nak dengar. Faham tak umpama dia tu? Tu umpama dulu panggil dia. Maka orang yang dah betul-betul ambil tahu, lepas. Yang buat tak tahu, duduk di depan, di padang yang lapang. Tapi bayangkan, padang yang lapang tak ada pokok tu. Tak ada pokok. Kalau pergi ke masjid, ibarat kepada kiblat yang betul, ada geduknya, ada teduhnya, ada bumbungnya. Faham apa? Tapi duduk di padang yang lapang, itu maksudnya. Tapi boleh buat baring-baring lagi. Maksudnya apa? Duduk tempat yang dah gempa bumi, tak taubat lagi. Duduk tempat yang banjir, tak taubat lagi. Duduk tempat yang angin, tak sedar lagi. Duduk tempat yang kebakaran, tak sedar lagi. Tak apa, itu umpama tak ada bumbung. Tempat yang lapang tak ada pokok. Maka tunggu lagi panas. Maka panas tadi, umpamanya satu hari nanti, umpama kiamat, matahari seperti sejengkal di atas kepala. Ataupun katanya bukan sejengkal, tinggi, tapi tak ada udara apa-apa. Maka terbakar kita. Pada masa tu nak dukung anak, tak ada mana.
Banjir sekarang boleh lagi. Bawa lari anak selamat, letak atas kereta, letak atas bumbung, boleh. Masa kiamat tu tak ada fikir anak. Tak ada fikir. Nak fikir apa? Maka kalau kita nak fikir sekarang, ada anak, bawa mengaji. Bawa anak, bawa mengaji. Ada suami, bawa mengaji. Suami ada anak, bawa. Suami ada isteri, bawa. Nak mari, tak nak mari, itu kerja dia. Sekiranya belum akhir balik, tanggungjawab atas kita. Selepas akhir balik, dia lah. Kalau kita ada kemampuan kuasa, paksa. Kalau kita tak ada, berserah. Ikut kemampuan. Yang penting kita dah sampai, dah mengingat dengan apa? Justru. Jangan main-main. Nampak ubah dia ada? Sebab pokok tak ada. Angin tak ada. Oksigen tak ada pada masa tu. Nak geduk kat mana? Tak boleh tak? Panas lah. Nampak? Pasir berdebu dah tiup masuk hidung. Tempat nak lindung. Pokok pun tak ada dulu. Kebakaran. Panas. Pada masa tu padang pasir. Macam mana tanah hadap? Tapi buat-buat tak tahu lagi dah. Tsunami dah ada, banjir dah ada, angin ada, kebakaran ada, gempa pun dah ada. Tak apalah. Buat tak tahu. Terpulang. Nampak gambaran dia tu? Habis. Baik. Ni tentang kehidupan semua manusia. Bercakap banyak pada. Dulu aku rasa hidup. Tulis macam tu. Dulu aku tu boleh. Manusia lah. Rasa hidup. Ini antara hitam dan putih. Dulu aku rasa hidup, ataupun itu boleh. Dulu aku rasa hidup itu antara hitam dan putih. Boleh faham? Kalau kita nak ini, sekarang. Kalau itu kita ambil yang dulu. Boleh faham apa dia? Baik. Halal dan haram. Dulu aku rasa hidup itu antara hitam dan putih. Halal dan haram. Benar dan salah. Haram, apa dia? Halal dan haram, benar dan salah. Pertama hitam dan putih. Halal dan haram, benar dan salah. Tengok ni, takut-takut kita buat keputusan tu salah. Keputusan salah, maka seperti orang duduk di padang pasir tadi. Boleh? Tu dia. Baik. Kemudian tulis lagi sikit. Ni nak tafsirkan makna tiga tadi. Maknanya hitam ataupun putih, halal ataupun haram, benar ataupun salah. Tadi ada. Kalau kita buat keputusan salah, umpama duduk pada pasir tadi. Nampak ubah dia tu? Baik. Sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya, atau waktu akhirnya. Tapi masih hidup lah, masih hidup. Sebab ini kehidupan manusia. Bukan mati. Kehidupan manusia. Maknanya akhir hidup dia tu. Tapi masih hidup. Boleh faham? Tak mati lagi. Baik. Sampai pada akhirnya, dalam kehidupan dia tadi tu, aku bertemu isi dunia. Itu akhirnya atas masing-masing akhir lah. Sampai pada akhirnya, aku bertemu. Aku tu manusia lah. Bertemu isi dunia yang hitam. Faham isi dunia yang hitam? Kalau pangkat, pangkat tertipu. Kalau darjat, darjat tertipu. Kalau rumah, rumah tertipu kita. Kalau harta, harta tertipu kita. Kalau anak, anak tertipu kita. Tertipu dengan didikan kita tu jadi fitnah. Faham maksudnya? Tertipu. Akhirnya tertipu. Jangan kita ada yang tu. Baik. Sampai pada akhirnya maksudnya sampai sedar, sampai sedar. Tiba-tiba sedar. Oh, tipu sebenarnya. Salah kita didik anaknya. Itu dia kata. Faham apa dia? Bila dah salah, lalu justru apa yang kita nak buat? Kau nak biar begitu? Tak apalah, biar. Biar kamu akan jawab dengan Allah. Dan Allah akan ambil tindakan dua anak dan ibu bapa. Itu jawapan dia. Jangan kita rasa kita duduk di tempat yang benar, tapi di luar kita, keliling kita, adakah benar tanggung kita tunai? Maka kita tunai benar, maka jawab pun benar. Kita tanggung tak benar, maka jawab pun tak benar di akhirat kelak nanti. Satu kata mai kelima justru tu. Kena ambil berat. Habis itu. Baik. Sampai pada akhirnya aku bertemu isi dunia yang hitam. Dah tulis belum? Ada. Maksudnya tipu sebenarnya. Kita mengaji agama tapi agama tu tipu. Bukan agama tipu. Kita duduk dalam agama tu rasa betul tapi tak betul. Sebab tu kita akan bahasnya apa berkenaan dengan duduk dalam cahaya tapi cahaya tu
bukan cahaya. Sampai satu tajuk kita akan bahas. Tapi yang maha tu lah. Yang maha tu. 5 maha tu kita akan bahas. Baik, kerana alasan. Tu ilat dia. Kenapa jumpa hitamnya? Kerana alasan. Tu satu jawapan. Boleh faham? Yang kita pilih hitam sebab alasan. Tengok daripada batu karang. Batu karang tu. Tanjung Karang tak ada alasan. Jauh tu jalan hutan tu dah lah. Jalan hutan mari tu. Kau mari tahu dah. Nampak boleh sampai. Tapi dengan keyakinan keberanian. Berani kerana benar. Takut kerana salah. Boleh faham apa dia? Sampai. Kalau nak dia sampai. Tu dia. Boleh? Apa dia? Batang kali dia tak mari tahu udara. Yang mari dalam tanah. Nampak gambaran dia. Mari dalam tanah. Tu dia lambat sikit tu. Sebab pada korek nak buat terowong. Jangan terasa saja slogo. Ingat apa dia? Biar lambat sampai alasannya. Itu alasan kukuh baik. Tak apa. Itu alasan kukuh. Tak apa. Biar lambat tapi sampai. Bermakna mari itu dengan maksudnya biar ujian banyak. Tu maksud dia. Boleh semangat pula dah. Ujian banyak. Sebab kena korek. Cangkul patah kena ambil cangkul baru. Tu celeng patah cari celeng baru. Betul tak tu? Tu umpama macam tu. Ya dah tu betul dah tu. Dia lambat tapi sampai. Betul dah tu. Jawapan macam main lambat je tadi. Baik. Tak apa, itu alasan betul. Tak apa. Kenapa ni lambat sampai ni? Celeng patah. Patut cangkul pun patah. Patut tempat akar pasir pun bocor juga. Tapi hujan dah juga mari walaupun bocor walaupun patah pakai tangan. Sampai walaupun lambat. Mana mungkin sampainya orang dah habis kelas tapi usaha tu dapat. Mana umpama kelas dah. Tu dia. Sampai makan-makan nasi bumbu macam tu nasi. Tu dia. Habis cerita baik. Kerana alasan sebab hitam. Baik. Selepas tu yang salah tu ni nak tafsir yang kedua. Yang salah dengan kesedihan. Faham? Yang salah dengan kesedihan. Faham tak tu? Jangan ada sedih. Jangan ada sedih. Maksudnya macam mana? Allah, anak kitanya, payahnya, nak didiknya. Sedih. Kenapa tak didik? Justru. Allah sedihnya tengok anak kita. Lepas tu, sedih gitu je. Salah tu. Lepas tu mana usaha ahli sunnah macam mana? Di mana? Dah pilih. Di mana tu? Sebab Allah dah bagi kita nampak anak tu salah. Lepas tu, biar macam tu. Mana kata kita tak ambil manfaat hidayah. Lepas tu kita tak apalah biar tu biar. Dalam hati tu dia tahu dah kata tak betul tu, tapi akal dia biar. Macam mana tu? Kalau ahli tasawuf subhat dia tak nak lah tu. Sebab itu syok membawa kepada takut-takut gelintir jatuh gaung. Tapi adakah kita tahu gaung? Tahu. Sebab kita dah was-was dah. Lepas tu adakah kita nak jalan lagi? Umpama letakkan atas bukit, tepi je bukit, jalan. Kalau tahu rupa macam tu nak jalan tak? Tak nak. Sebab tu kita guna akal, sebab tengok dengan mata. Kita tak pakai hati. Silap jalan. Silap jalan. Sebab tu Allah dah letak dah masing-masingnya. Tu rasa warid tu. Aku ikut warid tu. Warid tu bukan daripada manusia, daripada Allah. Daripada alam yang tinggi, tempat yang tinggi. Itu rasa yang Allah bagi, yang aku beri kepada kamu. Kamu nak mau aku ke nak mau yang lain daripada aku? Kalau kamu nak mau kepada aku, maka ikut jalan Al-Mujadid cahaya pertama. Jangan kamu ikut jalan mendaki Ansukah. Kalau kamu ikut mendaki Ansukah, maka tempatnya Dajjal. Kalau ikut Al-Mujadid akhir zaman, maka tempatnya itu kena kepada gulungan ayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat dia. Boleh? Tu beza dia antaranya. Habis. Jangan sedih. Tengok anak kita degil, mujahadahkan. Ikhtiarkan. Cari jalan. Dia jadi baik tak baik, itu bukan kerja kita. Sebab tu tegur kita 3 cara. Cara keras, sederhana, dan lembut. Tapi semua terlembut, semua terkeras. Keras berlembut, sederhana berlembut, halus berlembut. Tegur dengan hati paling halus. Dengan lidah pertengahan. Dengan cara paksa, keras. Paksa ikut kemampuan kita lah, kekuasaan kita. Jangan salah guna kuasa kita tu. Tapi kita kalau benda lain kita mampu kuasa, mampu hadap. Tapi berkenaan dengan akhirat, biarlah nak buat macam mana. Hak tu tengok alasan hitam tu. Lepas tu sedih. Macam mana? Tak ada mana. Sedih tak berguna panggilnya. Sedih tak berguna. Dan yang haram. 3 tu. Dia 2 jawapan betul.
Dua jawapan. Dan yang haram kerana apa? Kerana keputusan. Nampak keputusan? 3 tu. Kerana alasan hitam, itu pilih hitam. Tak? Lepas tu, yang salah tadi kerana sedih. 2 kerana lah. Selepas tu, yang haram tadi kerana salah keputusan. Kerana keputusan kita tu salah. Tapi jawab ringkas itu kerana keputusannya. Maksudnya keputusan yang salah lah, sebab kita salah. Maka Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita, maka kita kena kembali. Kena sebalik daripada 3 tadi mana? Jangan ada alasan hitam. Kalau alasan benar tak apa. Dah gali, dah terowong nak mari pondok ni. Cangkul patah. Saki apa dia? Tempat akak pasir pun bocor. Ataupun lori pun pancit. Bekhu ke rantai jatuh. Tu lambat tak apa, yang penting sampai. Boleh faham? Lambat kelas pun tak apa, yang penting wajib sampai masa makan. Tak apa. Nak buat macam mana? Tu dia. Boleh. Kita niat kita mari 2 dah. Ngaji dengan makan. Tapi Allah bagi hak mana? Bersyukur. Kena bersyukur itu. Betul. Kalau mari awal pun tidur juga dalam kelas. Membaik sampai waktu makan tak tidur. Tak buat dia. Tapi umpama dalam kelas dah. Umpama dalam kelas dah. Duduk kat kelas masa tu dah tulis dah. Tapi hok gali terowong mai tu, cakup. Lebih dahsyat daripada tulis lagi. Tu wasail wajib. Tu. Mana umpama kita kerja pagi balik petang nak mandi nak apa nak siap. Tu umpama gali tu. Gali buat siap panak tu sampai ke baju ke pakai butang pun tak betul, terbaliknya mari. Nak buat macam mana? Sebab apa? Nak sampai ke kelas ni. Betul tak? Betul orang tengok kita pakai butang tak betul, orang gelak. Ejek dapat pahala kat situ. Banyaknya pahala. Betul tak? Biar tak apa. Habis itu. Mana 3 kerana tadi? Kerana apa dia? Kerana alasan hitam yang pertama. Yang kedua, kerananya sedih jangan ada. Alasan hitam jangan ada, sedih jangan ada. Dan juga kerana keputusan. Jangan ada keputusan yang salah. Boleh nampak gambaran dia tu? Atau ingat kaedah tu. Sebab itu adalah apa dia? Kehidupan manusia. Abang tentang, tulis tu. Dah tulis belum tadi? Tentang kehidupan manusia itu. Manusia mananya? Jangan ada hak itu. Mana itu tadi? Depan jiwa pemutus karma tadi. Nak biar lepas belakang lah. Boleh faham tu? Sebab pemutus karma tadi duduk di depan orang yang ada masalah lagi. Yang di belakangnya dah lepas dah. Tapi ingat, sampai satu masa Allah palingkan jiwa pemutus karma, tak ambil tahu, maka jiwa pemutus karma akan pergi kepada kiblat seperti masjid tadi. Maka di depan tu tak boleh buat apa dah. Habis jalan keluar. Maka terus. Meraunglah macam mana pun. Sedihlah macam mana pun. Dah menyesal macam mana pun. Tak ada arti. Umpama pintu taubat dah sudah ada. Maka tutup. Sebab dah kiamat tu. Nak masuk bulan yang kelima ni. Bulan yang menentu. Menentu kiamat. Syurga, neraka. Nampak gambaran dia? Habis situ lah. Habis. Baik. Kemudiannya ibarat kepada kita masuk pada malam ni sama-samanya. Mananya? Iaitu kena kepada kitab Tuhan yang maha segala-galanya. Tulis sama-sama. Kita masuk situ. Dah 7.30 dah jam. 7.30. Dah salat maghrib belum? Mau. Itu dia, baik. Kita ada masa lagi 15 minit. 9.15 dah ni. Baik. Tulis tajuk dia. Ini yang kita berkait dengan masalah bulan yang keempat, korun yang ke-15, tahun yang ketiga, pada bulan Rabiul Akhir, setelah mana kita tangguh. Tapi ni bulan Jamadi awal. Boleh? Lepas tu kita perlu bahas dulu sebab kita nak menentu masuk bulan tu. Masuk bulan Jamadi Akhir, apa dia? Sedia. Terak, Rejab tanam, Sya'ban siram, Ramadan menuai, Syawal makan. Jangan makan alasan hitam, jangan makan sedih, jangan makan keputusan kita yang salah. Jangan makan. Tapi kalau kita makan sebab kita pilih, kita ikhtiar kita, maka jawapan dia di kita, bukan di orang lain. Sebab tu tentang kehidupan manusia tadi. Akhirnya apa dia? Justru begitu lalunya. Boleh? Habis itu kitab Tuhan yang maha segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan bismillah sedikit. Itu dia. Dan alhamdulillah. Itu dia begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah.
Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat maha mengasihani. Dan laginya dengan segala puji bagi Allah. Tulis begitu sajalah. Bismillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Nak tambah sedikitnya Rabbil alamin, tak mengapa, tak ada masalah. Semuanya kita sandar dengan idafatnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah rabbil alamin. Boleh. Umpamanya kita nak start dan kita tak mula lagi, kita dah serah Allah habis. Berkait dengan mana la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab kita nak kenderaan ni. Nak berjalan ni, nak berjalan. Boleh faham? Baik. Jika dikatakan, jika ni fardu takdir. Fardu takdir. Jika dikatakan tugasan iblis. Kita iblis dulu, kita belum bahas habis lagi tu. Tapi tak apalah, kita pergi sikit-sikit dulu. Kita Azazil bagi dia. Azazil yang hakikat, Azazil yang kambing hitam, itu kita perlu bahas. Tak apalah situ dulu. Lagi kita iblis lagi tak baca pula ni. Tak apa. Yang penting kita kena gambaran dengan secara lambang apa iblis, bagaimana keadaan yang kita nak pasti kebenar-benarnya, yang keputusan benar atau tidak. Jika dikatakan tugasan iblis, yang kita kenal selalu iblis ni tugas dia apa? Hasut lah. Kita kenal begitu. Tapi kita dah faham dah. Kita dah ulah dah dulu. Boleh faham? Tapi kalau secara dulu. Kenapa tak solat? Iblis ni hasut ni. Tak alasan dah. Kenapa main-main iblis ni jahat sungguh lah hasut kita suruh. Begitu. Nampak tu? Tu alasan ke apa dia? Tengok situ. Padahal kita tak rajin pergi letak atas iblis, nyanyuk iblis. Sian dia. Iblis pun letak tangan atas dahi. Apa salah aku ni? Letih sungguh. Sampai kata getuk kepala iblis tu berlubang dah iblis letak atas dahi. Baik, jika dikatakan tugasan iblis hanya sungguhnya menghasut ataupun mengasut. Boleh? Maka jika dikatakan tugasan iblis hanya mengasut, faham mengasut? Ada. Menghasut nak buang nun ke, tak ada apa dah, ringkas. Macam umpama sengaja saja. Jatuh dah tu, dia buang dah. Ringkas, tak ada masalah. Yang penting kita faham makna ibarat dia. Jika dikatakan tugasan iblis hanya mengasut untuk melakukan maksiat. Ini fardu takdir, kita kata begitu. Faham tak kepada tu? Fardu takdir kita mengatakan begitu. Atau macam mana? Katakan tugas iblis hanya mengasut. Tak? Untuk apa mengasut tu? Untuk melakukan maksiat. Kita kata begitu. Boleh? Kita kata lah, umpama. Jangan kata orang lain. Tak. Umpama kita kata. Boleh faham? Dan dosa. Maksudnya melakukan maksiat dan dosa. Faham dosa? Baik. Maksudnya kesakitan di dalam negeri akhirat. Kalau pahala, nikmat di dalam negeri akhirat. Tu faham. Mana bersedap-sedap di dalam negeri akhirat tu pahala. Kalau nikmat ni azab di akhirat. Mana kesakitan yang sangat luar biasa di akhirat. Kalau umpamanya dunia, kita hidup tak tenang. Itu panggil azab di dunia. Kalau nikmat di dunia, tenang. Bukan di harta, bukan di kereta, bukan di mutu, bukan di berumah tangga, bukan di saudara mara, bukan. Faham gambarannya? Situ. Hakikatnya, boleh. Hakikatnya, nyo balik mana tu? Nyo balik ke atas pokok kelapa. Itu dia. Nampak apa dia? Hakikatnya, nyo mananya? Jika kita kata iblis tu tugas dia hanya menghasut, melakukan maksiat, melakukan dosa tadi tu. Kalau kita kata macam tu. Faham tak? Kalau kita kata macam tu, apa jawabnya? Hakikatnya jawab sini. Mana? Salah besar. Itu dia. Macam mana pula salah besar? Berapa lama kita duk guna ayat macam tu, iblis hasut kita? Lama. Itu dia. Lama sungguh. Betul tak? Lepas tu umpama sekarang kita kata apa dia? Syaitan hasut kita. Faham syaitan? Syaitan ni hasut zahir. Macam mana hasut zahir? Orang hasut kita, jangan mengaji, jangan datang pondok. Tu syaitan zahir. Faham tak rupa dia tu?
itu ibarat kepadanya salah satu juga tu syaitan zahir. Patut kita nak lawan. Sebab kita tahu kata kita datang tu benar. Patut kita nak ikut. Terpulang. Maka umpamanya macam mana duduk di depan jiwa jiwa pemutus karma tersebut tadi, umpama nak pergi mana? Tidur. Itu tak betul tu. Minum. Tak payah pergi. Kita minum sedap. Itu betul ke cakap tu? Itu terpulang. Patut kita berikut. Salahlah kita. Patut kita kata apa dia? Kenapanya? Sebab dia cakap tadi. Itu syaitan tu yang masuknya. Manusia tu syaitan tak? Kalau kita tak pergi sendiri, iblis dalam tu. Sebab iblis maksiat batin, syaitan maksiat zahir. Nampak gambaran dia tu? Tu bagi lambang itu dulu. Tu atas kita. Hakikatnya salah besar. Tu dia. Jangkaan itu. Boleh? Hakikat kita kata tugas iblis hanya mengasuh untuk melakukan maksiat dan dosa tu. Hakikatnya salah besar jangkaan itu. Salah besar. Maka salah besar, dosa besar. Tapi orang tak tahu kata dosa tu. Masih dok kata lagi syaitan iblis hasut dia. Lepas tu umpama tadi dia nak pergi mengaji, lepas tu kawan dia tu kata jangan pergi. Lepas tu dia pergi marah pula kawan dia orang tu. Tak boleh marah sebab Allah uji melalui orang tu. Nak marah dia buat apa? Sebab kita tak nak pergi. Kalau kita nak pergi, dia hasut kita pun kita akan pergi. Sebab tu zaman sekarang hasut dengan cucu. Hasut dengan anak balik kampung. Hasut dengan anak ziarah kita. Maka kita terbatas kelas. Nampak tak gambarannya? Itu bukan salah, tidak. Kita buat keputusan. Tapi jangan ada putusan hitam. Hitam, sudah. Maka akan jadi sedih. Bersedih apa dia? Sebab keputusan kita tu. 3 tersebut. Alasan hitam, sedih. Dan sedih sebab keputusan kita. Ambil. Itu tentang kehidupan manusia itu. Tapi ingat, jangan sampai ke jiwa pemutus karma tadi paling ke belakang. Nampak tak gambarannya tu? Atau hakikat dia situ lah. Kena ambil benar-benar tahu situ. Baik, hakikatnya salah besar jangkaan itu. Kenapa? Ni kita nak ulah ni. Kenapa? Salah besar kau. Kenapa sampai ke salah tu besar? Salah tu boleh tahan juga, ni besar pula, mana dosa besar. Maka kita nak kembali kepada Allah. Kena taubat. Sebab itu tepat tangisan kembali kepada Allah pada bulan Safar tu. Sebab ini dosa besar. Mana kembali itu umpama taubat. Sebab taubat itu makna kembali. Perkataan tadi. Maka kita kena ibarat kepadanya apa dianya? Bilangan, terjemah, ibarat, pengertian, tertib. Ingatlah. Tu ingat Amos sebut. Nampak tak? Maka kena bilang tu. Kalau kita tak bilang tak boleh. Yang kita nak bilang tadi sebab kita nak capai makna tertib tadi, kesudahan erti itu. Bukan hasil arti lagi. Hasil arti makna katanya pengertian. Selepas pengertian makna tertib tu kesudahan arti. Mana kesudahan arti tu hakikat Allahnya. Nampak gambaran dia? Di situ yang kita nak tu. Boleh? Apa maknanya bilangan tadi? Menombor. Apa dia? Terjemah perkataan. Apa dianya? Ibarat makna bandingan atau umpama, misalan, contoh. Maka sekarang dia buat contoh. Maka contoh tadi umpamanya di depan jiwa pemutus karma tadi ada duk baring, ada buat tak tahu, ada duk lepok, ada duk tuat tak tahu macam ni. Apa dia tu? Rupa begitu dah. Tu umpama begitu nah. Baik, habis. Kerana apa? Kita jangkaan gitu salah besar. Kita kata iblis itu menghasut kita melakukan maksiat, melakukan dosa tersebut tadi. Kenapa? Kerana ilak dia. Boleh? Kerana sang iblis. Faham sang? Bukan musangking. Tu dia. Kerana sang iblis. Kalau sini apa dia panggil? Sang dah. Sang bukan something Mana kerana sang iblis masih iblis. Faham? Baik. Tu sebelahnya tahu. Sebut tadi. Kerana sang iblis tadi apanya? Mengasut untuk tengok ni. Kerana sang iblis mengasut untuk berajin. Berajin. Rajin. Tadi kita kata iblis tu hasut buat maksiat.
Betul tak? Hasut buat dosa. Tapi ada juga iblis hasut rajin. Itu dia macam mana pula dah. Ni Allah nak buka rahsia akhir zaman. Itu dia. Ada pandai jawab. Tapi selama kau ni kita buat ibadat aku. Keluarga tapi tak ada kata iblis syaitan. Nampak tak tu? Tengok. Di mana jawapan yang kita nak? Tu kita duduk dalam cahaya yang gelap je dah. Cahaya tapi cahaya yang menipu. Tu jaga tu. Ingat tu. Jangan rasa kita tu betul sama sekali. Tak boleh. Baik, tengok dulu. Kerana tadi hak kata salah besar sangka kita tu. Jangkaan kita kata salah besar, kata iblis mengasuk. Kita buat dosa tadi maksiat tu. Baik. Kerana sang iblis mengasuk untuk berrajin beribadat. Rajin. Berajin ibadat. Faham? Iblis, ada juga iblis mengasuk rajin buat amal ibadat. Ada juga. Rajin. Biasa iblis kita duduk dengar, tasuk malah lah. Ni rajin. Pelik tu. Main mana ayat ni? Main mana? Tak ada mana? Di sini. Kita tulis tu. Baik. Dan berbuat. Maksudnya di mana? Di Allah. Semua tu datang daripada Allah. Bukan di sini nah. Bukan. Jangan salah di pondok ni pula. Semua tu di Allah. Itu dia. Baik. Kerana sang iblis mengasut untuk berajin beribadat dan berbuat baik. Nampak tak? Rajin ibadat, berbuat baik. Tadi maksiat dosa. Maksiat dan dosa. Lepas tu yang ni rajin beribadat dan baik. Dua tu. Ya dah, sebut kata maksiat dosa. Rajin buat amal ibadat baik. Tu dah tu. Ada dua-dua pula dah. Main goyah. Kerana tadi goyah. Sehingga. Tambah kita sikit lagi. Main dengan goyah dia. Mana kesudahan dia. Sehingga diri tersebut. Diri. Faham diri? Sehingga diri. Maksudnya diri apa? Diri hak kata syaitan, diri yang kata iblis mengasut, menghijau maksiat, melaku maksiat, dosa tadi tu. Orang tu tadi tu. Sehingga tadi dia tak sedar. Dia kata apabila buat maksiat iblis hasut dia. Dia buat maksiat iblis hasutnya. Walhal dia tak tahu kata ada iblis yang hasut buat baik. Itu dia. Sehingga mana tulis? Sehingga diri tersebut, diri hak kata tadi iblis hasut dia tu. Mana? Merasa diri paling sempurna. Tu jawapannya. Tak betul. Ada tak kita rasa sempurna? Rasa lebih baik keluarga kita daripada keluarga orang lain? Rasa keturunan kitanya luar biasa daripada keturunan orang lain? Tu iblis hasut tu. Faham tak? Sebab apa dia? Itu adalah aku keakuan. Itu tak boleh beza aku dengan engkau. Maka jadi sampah dan bangkai yang bernyawa pada mata Allah. Maka sebenarnya tak ada kasih sayang. Maka amanah. Tak ada tanggungjawab. Tak ada tulus. Tak ada mana tenggelam bagaimana. Tenggelam dalam cahaya tertipu. Duk rasa diri lebih sempurna. Paling sempurna daripada orang lain. Itu salahnya. Maka sebenarnya siapa syaitan iblis? Jawapan kita sendiri. Amal tak jawab tu. Nampak rumah dia? Tu biar perasaan situ. Perasaan diri kita kata kita ni tak betul. Jangan perasaan diri kita ni betul. Jangan. Untuk Allah nak menzahir akhir zaman. Tu dia ni. Maka semua itu daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apa dianya? Dan berkait dengan Allah diperlihatkan hujung bulan Rabiul Akhir. Sebab tu yang dikeluarkan daripada pintu apa dianya? Pintu syariat balik tu, pintu Ar-Rahman, pintu Ar-Rahim. Sebab rasa tu. Dah rasa sempurna dah, keluar daripada pintu. Lepas keluar balik tu, berkali ganda nak masuk dalam pintu tu balik. Sebab umpamanya Allah kurang kepercayaan dengan kita. Umpama macam orang buat maksiat dalam rumah kita, masuk rumah kita curi barang. Sebelum tu kita percaya. Percaya, tiba-tiba masuklah pintu, duduk ruang tamu. Sebelum tu ruang tamu tu duduk pintu pagar dulu. Kita percaya. Tak percaya, duduk dua pagar. Dia percaya, masuklah pintu syariat dulu. Mana? Duduk dalam pintu pagar. So, lama-lama, makin percaya. Masuklah dalam pintu rumahnya, duduk ruang tamu. Lama-lama, masuklah ke dapur. Faham tak tu? Lama-lamanya, masuklah ruang apa dianya? Khususnya. Selepas tu, baru menghadapinya kepada Allah selepas khususnya. Bagi tertib. Tapi tiba-tibanya, masuknya pintu duduk ruang tamu, tiba-tiba curi barang.
Masa duduk di luar rumah, tak curi barang. Masuklah rumah, nampak harta ada, curi barang. Bila curi barang, maka tak payah duduk dalam rumah, keluar. Tu keluar daripada pintu. Keluar tu bukan satu, keluar dua terus. Takut-takut, rumput pun hilang kat depan rumah. Keluar tu. Faham rumput? Tak boleh main-main dengan orang curi ni. Rumput dia boleh ambil. Sebab apa? Rumput Jepun depan tu. Apa rumput Jepun? Rumput kapet. Tu boleh hilang tu. Kalau tanah je boleh korek je bawa balik sini. Tu kalau orang jenis tangan panjang. Adakah kita nak biar? Tu atas kita lah. Kalau biar, hilang, kita redha. Sebab kita biarkan. Nampak ubah dia tu. Itu atas pilihan kita sendiri. Itu kaedah dia tu. Kalau ada kepercayaan, masuknya pintu ruang tamu. Tu, masuknya pintunya dapur. Masuknya pintu yang rahasianya. Boleh apa di tempat rahsia? Tempat yang dia selalu ada. Maka jumpa Allah. 5 syariat. Maksudnya apa dia? Umpama bilik kita lah, tempat kita duduk tu. Mana ada kepercayaan tu kalau bagi masuk tu. Tapi ingat, ada kepercayaan tiba-tiba masuk dalam bilik curi barang, maka keluar 5 pintu. Ada nampak upah dia tu? Seolah-olah begitu. Boleh faham upah dia? Umpamanya. Umpama macam mananya? Masuk pintu pagar rumah, misi rumput tu, misi rumput kemah tu, cangkul tu, tanam tu, masuk pintu syariat rajin. Ada setengahnya masuk pintu syariat buat tak tahu. Tapi ia tak akan meningkat pintu tarekat dalam rumah. Tak dapat. Sebab apa? Nampak dia depan rumah pun malah. Masuk dalam rumah pun lagi malah. Kalau duduk depan rumah rajin, nampak ni ada amanan, masuk dalam pintu rumah pula. Nampak kemah. Dia meningkat pula masuk dapur. Lepas tu masuk bilik. Masuk bilik. Jumpa dengan hakikatnya. Faham apa dia tu? Soalah begitu. Tapi ada juga banyak masuk duduk di ruang tamu rajin. Masuk rumah pun rajin. Masuk dapur pun rajin. Dah masuk dalam bilik, malas. Tak apalah. Bos aku dah percaya ke aku dah. Faham apa? Rasa Allah dah percaya kepada aku dah ni. Apa aku duduk saja? Makna kamu ni buat ni bukan kerana aku, kerana duduk tempat selesa je. Keluar balik 5 pintu. Ni. Maka kita kena sentiasa. Faham apa dia? Sebab kehidupan kita tentang, maka jangan ada alasan, jangan ada sedih, jangan ada keputusan yang salah. Nampak gambarannya? Situ nah. Baik. Makna kata sehingga diri tersebut merasa diri paling sempurna dan paling bersih. Tambah sekali lagi. Dan paling bersih. Maka kita jangan ada sifat tu. Di antara sesama. Di antara sesama. Faham? Sesama dia lah. Kalau keluarga dia, rasalah keluarga dia paling baik. Semua anaknya belajar agama. Semua anaknya kaya. Semua anaknya ada pangkat tinggi, ada darjah, ada orang yang terkenalnya keluarganya. Rasa sempurna. Itu panggil syaitan iblis hasut tu. Tu kata syaitan iblis sebenar diri kita tu. Tapi kita letak alasan hitam, syaitan hasut buat maksiat, melakukan dosa. Tapi dia tak sedar katanya maksiat dan syaitan tadi itu bukan saja situ, adalah diri sendiri maksiat. Sebab apa? Dia rasa sendiri sempurna boleh buat baik. Dia yang hasut dia diri sendiri situ. Dia tak sedar. Boleh faham apa dia tu? Habis itu. Begitu juga 3 kenyataan. Kita bahas mula dah. Kalau nak tulis dulu. Boleh? Mana? Masa dah habis dah ni. Tapi tak apa, tak kiamat lagi. Boleh lagi, tak kiamat lagi. Boleh tulis sajalah, tulis saja. Takut nukta terlari. Boleh. Kau nak simpan untuk malam besok? Malam besok? Amos seorang je lah. Nak tulis? Tulis. Ini tak terima koda-koda ni. Ini baik. Begitu juga. Tulis. Begitu juga 3 kenyataan. 3 kenyataan. Iaitu begitu juga 3 kenyataan tu. Begitu juga 3 kenyataan. Iaitu begitu juga 3 kenyataan. Mana nak sebut 3 kenyataan? Orang mengatakan bahawa iblis tu hasut. Itu tak bilang lagi tu. Ini nak rajukkan balik dulu. Orang tu kata iblis tu hasut, melakukan maksiat, berdosa. Selepas tu pula dia katanya, apa dianya? Sehingganya dia tak sedar katanya iblis tu hasut buat baik pula, rajin beramal ibadat. Dan apa dianya? Buat baik tadi tu. Sehingganya rasa dia tu sempurna daripada yang lain-lain. Rasa sama-sama dia yang sempurna. Lepas tu begitu juga. Maknanya juga 3 kenyataan. Orang tadi.
Orang hak kata iblis hasut dia, manusia tadi tu, apa dia? Iaitu datang sendiri. Faham? Kita sambung situ nanti. Datang sendiri, pulang sendiri. Ni tiga. Hak katanya juga tiga kenyataan. Datang sendiri, pulang sendiri, dipertanggungjawabkan sendiri. Tiga tu. Faham tak tu? Nanti kita akan bahas. Datang sendiri, satu perkataan. Hak kata tiga nyata tadi tu. Pulang sendiri, dua. Dan yang ketiga, dipertanggungjawabkan sendiri. Tiga. Itu tiga kenyataan. Kalau kita rasanya datang sendiri, aku keakuan. Pulang sendiri, aku keakuan. Tanggungjawab sendiri, aku keakuan. Nyanyo. Tengok tu. Maka kita akan bahas berkenaan dengan apa dia? Iaitu berkenaan dengan ijab dan kabul. Sebab kait ikat dunia dengan akhirat. Dan ikat kita alam roh dengan dunia. Itu kita akan berkait ijab dan kabul. Sehingganya pergi kepada talak, iaitu cerai. Kita dunia dengan akhirat, ataupun cerai zahir dan batin, cerai dalam dan luar, cerai depan dan belakang, cerai atas dengan bawah. Itu kita bahas. Kita akan bahas. Boleh faham apa dia? Tangguh setakat tu dulu. Maka tulis akhirnya apa dia nya? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Ayat macam semalam. InsyaAllah habis dah tu. Yang bunyi ayat insyaAllah tak habis dah. Ayat dia. Itu tak boleh sebut perkataan yang hujung-hujungnya pati betul. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Itu makna kita dah terjemah dah semalam. Jika Allah kehendak, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Jika insyaAllah kehendak, Allah, oleh Allah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran dia. Itu dia situ. Sebab tu wallahu a'lam, dan bermula Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui dengan sebenarnya bis-shawab. Itu boleh faham. Wallahu a'lam bis-shawab. Boleh. Cukuplah setakat tu dulu. Nanti kita bahasnya semulanya di situ. Habis itu baru kita bahas apanya Allah yang maha. Yang kedua, yang pertama, maha baik. Baiknya Allah ni. Baru apa dia? Bukan jahat Allah. Baik semua daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi situ belum lagi. Maha baik tu belum lagi. Kita nak berkait dengan tiga perkataan tersebut dulu. Sehingganya kita masuk yang maha baik. Boleh nah? Wallahu a'lamu bishawab. Jagalah diri baik-baik zahir dan batin. Supaya kita dapat kemenangan perjalanan perjuangan mujahadah dalam kehidupan kita sama-sama. Baik zahir, baik batin. Baik diri kita, baik anak isterinya, suaminya tersebut, dan saudara mara kita semua, insya-Allah. Baik semuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangannya semua daripada saya di sini. Silap dan salah semua itu daripada saya di sininya. Wallahu a'lam. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina asyhadu an la ilaha illallah wa billahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam kaimata. ربنا يا الله هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين. ارفعنا يا الله من كل وباء والوباء والبلاء والزنا والفحشاء والمنكر من عدو من الانسان والجن ومن الشيطان والابليس وفتنة الدجال وفتنة اخر الزمان وما يطير من الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم عقيدتنا وسلم طاهرنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخرج نزلهم وسلم وخلهم وسلم منهم لنا خير من دارهم ان خلوا وزجرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم يا الله اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من المسلمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. تقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih semua. Jagalah diri kita. Zahir dan batin.